Selamat datang ke Angkercast. Angkercast. Episod seterusnya di mana lah. Bagi yang pertama kali datang ke podcast kami, selamat datang ke Angkercast, di mana kami berbincang, kami membedah, kami mengulas, kami bercerita mengenai kisah-kisah daripada Reddit, terutama daripada kisah subreddit r/nosleep. Okay. Di mana kami akan berceritakan kisah-kisah seram, kisah-kisah horror, thriller, psycho horror, cosmic horror, bermacam-macam jenis cerita seram yang disturbing. Tak semestinya seram, tapi disturbing dan mengganggu kita. Disturbing ni contohnya? Disturbing ni macam cerita yang aku tak ada bahasa yang sesuai cakap, tapi kalau bahasa kasarnya F up lah. Fatal lah. Fatal. Itu tersebut tersebut lah. Tersebut. Okay, nanti kita akan blipkan ni. Kita akan blip lah. Kita disclaimer awal lah. Kandungan betul. bahasa dalam podcast ni dia bersifat santai dan tak sesuai digunakan sebagai rujukan rasmi, akademik dan tugasan sekolah. Betul. Dengar untuk hiburan, bukan untuk jawapan exam. Kalau cikgu dengar, confirm kita orang kena repeat. Oh ni tak payah baca lah. Kalau cerita bahasa kita bercerita dalam keadaan santai lah. Betul. Tapi kita fokusnya ni cerita pasal nosleep lah. Bukan pasal kisah hantu semata-mata, tapi kisah-kisah yang bagi aku menarik untuk disampaikan. Sebab dekat nosleep ni, kalau yang tak pernah dengar dan tak pernah pergi ke Reddit, aku syorkan pergi ke Reddit dan buka r/nosleep dan bacalah cerita-cerita yang bagi aku menarik. Dia thriller, senang cerita. Kalau aku nak ringkaskan, thriller seram lah. Thriller ni bahasa Melayu apa? Seram kan? Seram-seram. Thriller ni macam aksi, bukan aksi. Thriller ni Mendebarkan. Okay, senang cerita yang mendebarkan dan ada cliffhanging. Macam tu lah. Okay, betul. Okay. So hari ni kita ada, episod kali ni kita ada cerita yang baru yang bertajuk Dari 2007 ke 2008, aku kerja atas satu kes penculikan kanak-kanak yang betul-betul menyayat hati. Apa yang aku jumpa dalam kes itu buat aku terus berhenti. Okay, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukanlah cara yang aku harapkan untuk aku bersara. Korang pernah rasa macam tu? Bila korang dah buat semua benda yang betul, namun tiba-tiba akhirnya terbuat satu kesilapan, dan kesilapan tu meninggalkan kesan yang tidak boleh dipadamkan, padahal yang sepatutnya semua berjalan dengan sempurna. Itulah perasaan aku sekarang. Walaupun dah bertahun-tahun berlalu, tapi kalau ada satu perasaan yang lebih besar dalam hati aku, ia pastinya rasa syukur sebab aku masih hidup dan untuk aku ceritakan kisah ini pada korang. Nama aku Sylvie atau Sylvie atau Sylv. Macam bekas rakan-rakan sekerja aku masih panggil aku sampai sekarang. Aku bertugas dalam pasukan polis dari tahun 1985 sehingga tahun 2008. Lama. Kira pegawai yang otai lah dalam pasukan dia tu. Ini seorang yang setia. Setia yang kerja dia. Polis. Bermula sebagai pegawai dispatch dan kemudian menjadi detektif pada tahun 1991 dan seterusnya kekal dalam jawatan tu sampailah aku terpaksa bersara. Terpaksa bersara. Okay. So nanti kita akan tahulah macam mana dia bersara. Aku tak pernah teringin nak naik pangkat sebab aku lebih suka berada di tempat yang aku rasa aku boleh berikan nilai usaha yang maksimum. Dan bagi aku, dunia penyiasatan lah tempat yang sepatutnya aku berada. Dan aku diiktiraf sebagai seorang yang bagus dalam menyelesaikan kes orang hilang. Selama 21 tahun berkhidmat, aku mula rasakan diri ini dah makin tua dan mula rasa bengah. Aku nak beralih fokus pada satu lagi minat aku, baking. Dan aku rasa aku sepatutnya dengar kata hati aku pada masa tu. Tapi kenapa aku tak indahkan? Sebab setiap kali aku hampir nak buat keputusan tu, akan datang satu lagi kes yang perlukan penyelesaian. Dan aku tak boleh nak lepaskan kes itu begitu saja. Aku perlu tolong mangsa dan keluarga mereka. Maknanya dia ada insting tu buat benda lain lah. Betul. Tapi setiap kali nak buat, ada datang kes yang dia kena selesaikan. So sebab dia sebagai seorang detektif yang berkaliber lah bagi aku. Sebab dia kata diiktiraf kan. Jadi dia ada komitmen dan dia ada rasa setia tu dia nak selesaikan. Yelah sebab dia membabitkan mangsa. Betul. So dia nak bantulah. Betul.
Lepas tu aku rasa benda ni normal kot bagi orang yang bekerja sebagai pegawai beruniform ni, bila terutama yang melibatkan kes-kes berkenaan dengan jenayah, Betul. dengan bangsa, ya rasa kesian tu ada, so dia nak bantu kan. So Betul. Macam doktor lah. macam doktor jugalah, nak bersara tapi tak boleh sebab banyak orang dia nak bedah kan. Lain pula begini. Aku rasa lagi teruskan lah. Okay. Kes Firefly muncul pada tahun 2007. Siri kehilangan yang begitu membingungkan, tak masuk akal dan sangat menjengkelkan, sampaikan aku mula alami keguguran rambut semakin lama aku menyiasat. Modus operandi dia sama setiap kali. Seorang kanak-kanak akan keluar bersendirian atas apa jua sebab, yang mana kebanyakannya memang begitu. Ternampak satu cahaya, seperti ternampak klip-klip. Ikut cahaya tu ke satu kawasan sunyi tanpa saksi dan terus hilang. Oh, maknanya cara apa modus operandi. Modus Operandi. Okay. Guna kelip. Guna lampu lah. Tapi yang dia cakap apa? Balik. Seorang kanak-kanak akan keluar bersendirian. Target dia kanak-kanak lah kan. Terdampak kelip-kelip. So dia buat benda tu macam something yang benda tu kan. Kanak-kanak kan selalu kan dia macam benda tu pergi. Mungkin macam tu lah kot dia nak buat. Okay. Menarik. Siapa pun si psikopat gila yang buat kerja ni, dia mesti sangat sedar tentang kewujudan kamera CCTV di setiap pelusuk bandar. Sebab setiap kali kanak-kanak ini hilang, ia berlaku di sudut buta yang tak dapat dirakam oleh kamera CCTV. Dan seringkali juga ada satu barang milik mangsa yang ditinggalkan di tempat kejadian, seolah-olah tujuannya seperti mempermainkan pasukan kami ataupun sebab lain. Kalaulah kami dapat merungkaikan semua persoalan ini, maknanya dia culik, lepas tu dia tinggalkan barang personal. Macam ada hint. Kebanyakan jenayah yang aku pernah baca, true crime, dia jenis psikopat ni macam tinggalkan tanda, marks. Maknanya dia cerita dia nak dikenali lah. Mungkin juga. Yelah, dia macam cerita kan, kalau dia buat benda tu, orang tahu tak, ni mesti Mamat ni. Dia nak pattern kan lah. Ada signature lah. Ada signature, yes, pattern. Kes pertama yang sampai ke meja kami ialah kes si cilik bernama Marjorie. Marjorie. Bukan margarine. Marjorie. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun kali terakhir dilihat berjalan pulang dari sekolah yang jaraknya tak sampai 800 meter dari rumah dia. Dalam rakaman kamera di tiang jalan, kelihatan sesuatu yang kelip-kelip muncul dari semak kecil, menarik perhatian Marjorie dengan terbang berputar di sekelilingnya dan di atas dia. Kemudian membawanya ke satu lorong berdekatan yang lebih sunyi dan tiada kamera. Satu-satunya benda yang ditinggalkan ialah kasut kanannya. Maknanya dia buat benda tu macam tracking lah. Maksudnya lampu tu kelip-kelip, budak tu ikut, so dia tracking lah. Betul. Maksud kau tracking maksudnya dia follow lah. Dia lampu tu dia dah set lah. Ke atau dia macam klip macam tu? Aku tak sure, tapi yang dia cakap budak tu nampak macam klip-klip terbang. Budak tu follow. Benda tu macam ada something yang menarik perhatian budak-budak tu. Dan lepas tu budak tu hilang. Dia akan tinggalkan apa saja barang yang berkaitan dengan budak-budak tu lah. Sebab dia kata terbang berputar di keliling dia kan. Maksudnya ni macam sampai budak benda tu betul-betul. Kepala otak aku fikir benda tu macam lampu tu slap. Macam laser. Macam tu, yes. Tak. Ini betul-betul binatang kelip-kelip tu. Okay. Bila kau cakap aku, okay. Sebab bila dia kata dia terbang tu kan, sekeliling dia tu. Okay, make sense? Kes lain dan bukanlah kes kedua, namun tetap membuat aku rasa seriau, ialah kes seorang budak bernama Spencer. Dia keluar makan dengan ibu bapa dia di sebuah restoran. Kami tidak tahu bila atau macam mana dia perasan klip-klip itu. Tapi pada satu ketika, rakaman menunjukkan budak lelaki 11 tahun ini mengikuti cahaya itu ke tandas restoran. Dan sejak itu dia tidak pernah ditemui lagi. Maknanya dekat indoor pun dia boleh buat. Ini dah bukan psikopat level tank. Ini dah level mistik ni. Sebab dia hilang dalam tandas. Dia mana hilang dekat dalam restoran tu. Orang yang ramai. Dalam orang ramai. Wow, ini psikopat lain macam. Tapi yang satu signature kalau kau perasan, mesti ada CCTV. Maksudnya? Sini?
Di mana budak tu hilang, kalau kau perasan ada 3 kes ni, CCTV tetap akan muncul. Okey. Tempat yang di mana dia nampak, dia akan bagi nampak budak tu lalu kat depan CCTV atau kamera yang ada. Maknanya dia nak tunjukkan macam mana. Dia macam snitcher jugalah. Ya, Tadi betul, snitcher dia betul. tinggalkan barang, tapi pertama sebelum dia hilangkan budak tu, dia akan bagi budak tu nampak pergi ke satu tempat. Okey. Tapi macam mana budak tu hilang kat tempat sudut buta, kita tak tahu macam mana dia Yelah, hilang. sebab dia terus masuk tandas kan. Mana ada orang letak CCTV dalam tandas. Yalah. Siapa nak tinjau lelaki kencing? Aduh, tapi tak sepatutnya buat lah. Jadi kes tu viral tu. Seriau lah aku. Dia hanya meninggalkan topi baseball dia sahaja. Tapi kes yang paling mengerunkan ialah kes si Harrison. Budak 8 tahun ini tinggal dengan ibu bapanya di rumah yang dipasang CCTV dalam kawasan kejiranan mewah. Rakaman menunjukkan klip-klip itu menarik perhatian budak tu tengah malam muncul dari luar tingkap biliknya dan kemudian dengan mengetuk cermin tingkap beberapa kali. Dia ketuk pula. Wow. Aku makin pelik cerita ni. Rasa ingin tahu buatkan dia membuka lansir biliknya, kemudian membuka tingkap untuk melihat cahaya itu dengan lebih dekat dan membiarkan ia masuk. Harrison tidak pernah dilihat lagi sejak ketika itu. Yang tinggal cuma satu butang baju tidurnya. Dia hilang dalam bilik dia. Hilang dalam bilik. Rasa Masalah dia boleh tahu. ketuk tu. Itulah. Rasa ingin tahu buatkan dia buka lansir, kemudian buka tingkap melihat cahaya itu dengan lebih dekat. Jadi dia biarkan lampu tu masuk. Ya, dia biarkan lama sebab dia nampak benda cerita, dia nampak kelip-kelip tu kat cermin rumah dia, tapi kelip-kelip ketuk. Macam benda tu mengetuk. Dia buka, dia biar dia masuk. Betul. Pop, dia hilang. Dia tak describe macam mana dia ketuk, tapi nampak macam benda seolah dia macam mengetuk lah. Dia dengan mengetuk. Betul. Dalam bracket lah. Dalam bracket. Semakin kami menghampiri ambang tahun 2008, nampaknya semakin pelaku ini atau pelaku-pelaku mengganas. Kes yang sama berulang dan semakin menyeramkan. Kami mula menjalankan satu kempen secara besar-besaran dan beri amaran kepada ibu bapa dan juga kanak-kanak supaya berhati-hati dan jangan terpedaya untuk ikut kelip-kelip atau apa saja nampak macam cahaya kecil. Kami juga mengarahkan pegawai polis untuk buat rondaan dengan lebih kerap bagi memastikan tahap keselamatannya yang maksimum. Walaupun usaha ini berjaya buat ibu bapa jadi lebih cakna dan tegas, malangnya tak begitu berkesan terutama kepada golongan kanak-kanak disebabkan kes kehilangan masih lagi berlaku. Dan kemudian muncul satu kes yang paling membimbangkan dan langsung tak masuk akal. 3 orang budak dikatakan kali terakhir dilihat bermain di taman perhampiran rumah mereka. Dalam rakaman CCTV di taman itu, buat pertama kalinya kami nampak sendiri bagaimana cahaya itu muncul. Cara ia terbang sangat terperinci dan amat terkawal, seolah-olah seperti drone kecil. 3 orang sekaligus tu buat. Pada mulanya ia kelihatan tidak berkelip-kelip seperti kelip-kelip biasa, yang kemudiannya masuk ke dalam satu struktur permainan berbentuk rumah kecil di mana tempat kanak-kanak boleh bermain. Cahaya itu kekal di dalam rumah itu sehinggalah budak-budak tu tadi datang cukup dekat. Barulah ia menunjukkan dirinya, terapung dan berkelip-kelip seperti kelip-kelip. Berapa banyak kelip-kelip. Kira maksud dia yang budak-budak sebelum ni hilang ni memang tak dapat diselesaikan lah. Tak dapat selesaikan. Sebab tu kes tu disambung dengan 3 orang sekaligus. Betul. Dia maksudnya total dia sekarang 6 lah. Marjorie, Spencer, Harrison dan 3 orang. 6 orang. Betul, 6 orang. Jadi kes berat lah kan sepatutnya. Yelah, sebab dia melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak kan. Kalau macam ni memang dah kecoh lah kan sebenarnya. Sebab tu dia buat kempen nak bagi tahu mak bapak. Ya, jangan kelip-kelip tu kan. Tapi biasalah macam dia cakap, budak ni tak boleh nak dikontrol. Betul. Sebab menarik yang benda tu macam dia kata drone kecil. Siapa tak tarik? Aku rasa kalau aku boleh hilang. Itulah. Apa tu? Ya apa tak? Hilang. Tapi orang tak ambil tahu lah. Tak ambil tahu kan. Okey, kat mana tadi? Pada mulanya. Okey. Dalam rakaman boleh nampak budak-budak tu macam acuh tak acuh. Cuba buat berkira-kira sama ada nak ikut atau tak. Tapi korang pun tahu, berhadapan dan menelaah sesuatu perkara ajaib ni memang terlalu menarik perhatian. Lebih-lebih lagi untuk budak-budak sekecil mereka. Mungkin sebab itulah mereka bertiga terasa lebih selamat. Lalu masuk ke dalam rumah kecil itu. Rumah itu ada tingkap kecil yang beri kami peluang lihat sedikit apa yang berlaku dalamnya. Maksudnya ialah budak-budak insting diorang dia benda-benda yang macam ajaib
macam Yalah. hari ni diorang tertarik lah. Tertarik lah. Aku rasa kita sini pun tengok tertarik. Betul lah, benda yang kelip-kelip kan. Tapi benda ni jadi siang aku rasa ni. Dia tak beritahu masa. Sepanjang aku baca ni, aku cakap dia ni buat time malam ke siang. Cuma satu je budak yang hilang dalam rumah tadi. Masa nak tidur. Malam, itu je malam kan. Yang lain semua Harrison tu. Yang lain semua macam dia tak bagi tahu spesifik. Tapi bagi yang aku faham, setakat ni yang budak 3 orang ni siang lah. Siang. Takkan budak main tengah malam. Betul. Mana ada 3 orang main malam-malam kan. Betul. Kalau aku macam tu aku lari lah. Nampak budak tengah malam kat tahu mainan. Gila kau budak aku betul benda lain dah. Selepas beberapa ketika, cahaya itu tiba-tiba bertukar jadi lebih terang. Dan masa tu juga aku terasa seperti nak gugur jantung. Rumah kecil tu mula bergegar kuat. Seolah-olah budak-budak ni sedang bertarung demi hidup bila mereka sedar mereka dah masuk perangkap. Lepas tu, segala-galanya senyap. Kosong. 3 budak tadi hilang sekaligus. Betty 6 tahun, Maria 7 tahun dan Jennifer 9 tahun. Yang mereka tinggalkan hanyalah gelang, sebelah subang dan pin rambut berbentuk rama-rama. Keresahan dan huru-hara mula menyelubungi bandar. Kumpulan vigilan mula muncul. Orang ramai mula menuduh sesama sendiri sebagai dalang yang terlibat dalam pemerdagangan manusia, malah mengakibatkan kacau bilau. So budak-budak hilang, ya betul juga, make sense kalau orang cakap budak-budak hilang ni mesti ada sedikit penculikan budak dan diorang jadikan perdagangan manusia. Betul lah. Benda tu sebab dia kerap kan. Betul. Tapi dia tak beritahu kan jarak masa hilang tak ada kan. Tak jauh. Dia cakap mungkin benda back to back lah. Tapi back to back lah sebab dia terlalu cepat. Lepas tu buat kempen hilang lagi. Tapi tadi dia kata budak 3 orang tu masuk ke rumah kecil lah. Dia masuk rumah kecil. Lepas tu cahaya tu jadi terang. Dan lepas tu rumah tu bergegar. Dia macam dia macam bergelut macam bergelut kat dalam tu. Kalau dia kata rumah kecil, budak 3 orang, rumah tu kecil betul lah. Bagi aku pondok kot. Macam maybe, pondok. okay. Bila kau cakap pondok make sense lah. Kepala otak aku fikir macam rumah anjing. Aku tercakap, aku kepala otak aku fikir macam dia kata rumah kecil. Bila kau cakap pondok, okay betul make sense. Aduh, maaf lah. Rumah anjing pergi. Sebab dia kata bergegar. So kepala otak aku, budak kecil 3 orang sumbat bergegar. Rumah anjing je. Kau tengok cerita Snoopy ke Tom and Jerry. Wow, sampai tu kartun lah. Okay. Kau cakap macam tu aku dah fikir kelakar juga. Sebab dia kata bergegar. Bila bergegar tu aku fikir apa budak kecil 3 orang bergegar. Faham. Bila kau cakap pondok Pondok lah. Dia cakap description dia cakap rumah kecil, tapi bagi kita panggil pondok lah. Okay. Kami terima beribu-ribu panggilan setiap hari, tapi semuanya hanya jalan buntu. Aku pula jadi orang yang paling tertekan dalam pasukan sebab rekod kredibiliti aku dalam menyelesaikan kes kehilangan seperti tercalar. Seolah-olah seluruh beban misteri Firefly ini ada dihumbankan di atas bahu aku seorang. Kira nama dia punya jenayah ni Firefly lah. Firefly, dia nama kes dia lah. Oh yelah, sebab klik-klik Firefly. Okay. Betul. Okay. Aku lambat tu tanggap Ya Allah. Kau tak pasal tadi? Aku tak pasal. Aku lambat macam boleh baca balik Firefly lah, betul klik-klik. Dia macam ni. Kalau kat Malaysia dia panggil Ops Klik-Klip. Klik-klip lah. Kita faham lah. Tapi betul lah, nama tu kena lah dengan dia punya, dengan apa signature dia kan. Betul. Macam biasa juga ada teori mengarut tentang perkara gaib mula muncul. Biasa ni standard. Hilang ada Aku dah lama tak dengar benda tu. Betul lah, benda tu. Benda selalu orang relate macam tu. Aku tak expect kau cakap. Ya, aku ulang balik. Okay. Macam biasa juga ada teori mengarut tentang perkara gaib mula muncul. Tapi aku tidak pernah percaya benda merepek macam tu. Mesti ada satu entiti atau sekumpulan orang yang guna sesuatu yang sangat canggih untuk buat semua kerja ini. Kami perlu kumpulkan semua kepingan teka-teki yang betul. Ya betul lah. Make sense lah. Sebab benda ni pun bila cakap macam mana dia nak kontrol klik-klik, betul drone kecil lah. Tapi kalau drone kecil tu kecil betul tu. Possible ke ada drone sebesar klik-klik? Kalau secara sekarang aku tak boleh cakap ada. Tapi kemungkinan ada. Sebab apa aku cakap, tapi aku tak mengatakan terbang tu ada sebab kamera kecil dah ada.
Betul. Itu aku Cuma percaya. yang terbang Drone. besar-besar kecil tu aku rasa tak ada lagi lah. Tapi yang aku percaya, aku dah tengok drone sebesar tapak tangan. Tapak tangan aku tahu. Dia ada empat Popular. kan. Tapi itu tapi still lagi besar lagi. Besar lah. Lebih kurang macam besar betul, kepala charger handphone kita tu betul, kan. Besar tu. Tapi itu pun tak berapa jam je. Tak berapa minit je. Berapa minit je sebab bateri dia kecil. Bateri kecil kan. Tapi ini kata kelip-kelip kan. Kelip. Ini dah tahap tapi macam betul, transform. tapi ini pun imajinasi penulis lah. Aku ingat macam cerita Transformer tu. Kan ada drone Ya, kecil. bila kau cakap drone kecil, aku fikir kepala otak aku begitu. Kecil. Besar nyamuk. Kata betul ke Megatron? Okey, teruskan. Oleh sebab itu, aku mula menyiasat sendiri. Dari situ, aku dapat tahu kes yang sama juga sebenarnya berlaku di beberapa bandar yang lain. Tapi kes-kes itu macam sengaja tak diwawarkan. Mungkin untuk elak berlakunya panik besar-besaran di seluruh negara. Yang pada aku memang masuk akal lah kenapa orang ramai boleh panik. Kanak-kanak sedang hilang tanpa jejak. Pada normal. Betul. Sebab budak-budak kan. Aku rasa kalau anak hilang, kau tengoklah macam mana parent punya nyanyi hati tu. Nyanyi hati. Lepas tu dengan diorang luar kan, dengan ekspresi semua, kita tengok Allah. Macam kes baru ni, kita divert sikit lah kita bukan nak cuba mencari publicity ke apa. Betul. Cuma kita nak agakkan macam kes yang baru berlaku ni dekat dalam masalah damai. Kes arwah anak yang hilang, Ryan. Zain Ryan. Okay. Tapi itulah, dia ada plot twist juga yang cerita tu. Betul lah, aku pun tak boleh komen lah. Sebab itulah. Aku sebenarnya tak ikut sangat. Tapi kau tahu lah cerita dia. Tapi sebab cerita tu bila keluar je, apa next, dia akan jadi viral cakap. So aku macam, aku tak nak baca supaya aku tak nak fikir, tak nak judge itu. So faham. aku just tunggu result ending je. Betul. Sebab dia terlalu banyak sangat plot teori-teori dia tu. Itulah. Betul banyak orang teori yang ni apa Risi Siasat punya Telegram tu. Risi Siasat kan nama. Okay. Dia orang yang banyak bongkarkan benda ni. Lepas tu sampai diorang kata diorang tutup ke ban Risi Siasat. Macam tu lah cerita. Ya, sebab aku latest aku dengar tu, tak apalah nantilah. Kira bagi aku benda ni bukanlah apa, semua cakap aku sebagai seorang ayah kepada 4 orang anak, benda tu menyayat hati. Kalau macam mana pun sebab kisah dia. Kita bukan nak cerita kupas pasal Zain Ryan tu, tapi isu Zain Ryan tu jadi viral. Macam ni lah. Hilang budak-budak confirm. Betul. Dia akan jadi besar. Dan pihak kuasa mula diorang akan start macam dia dah terlampau kecoh. Dia akan push. Lepas tu dia cuba nak tak nak bagi orang panik. Betul. Benda ni melibatkan kerisauan rakyat kan. Betul. Orang awam. Aku selalu ingatkan pada diri sendiri sebagai orang wanita. Baru dia reveal. Rupanya Sylvie ni orang perempuan, dia perempuan. Tahu tak first time aku baca cerita ni, bila aku translate, kan dia kata gugur rambut. Dia dah botak. Aku baca perempuan. Alah. Iya, bila dia cakap gugur rambut, botak, aku dah fikir dah orang tua, badan berisi gempal. Typical detective kan. Aku alah bukan sebab alah perempuan ke, bukan sebab lah perempuan. Sebab dia awal dia tak beritahu dia lelaki. So expectation aku bila baca tu, dia punya bahasa tu macam ni orang lelaki sebab ni. Nama dia pun Sylvie ataupun Sylv. Yalah. Tipikal orang Malaysia dengan nama Sylvie, kau tengok siapa? Sylvester Stallone. Oh ya ke? Sylv. Aku tak. Bila aku dengar Sylvie, aku macam tak dapat tangkap sebenarnya. Sebab nama Mak Saleh ni kadang-kadang Charlie pun ada orang perempuan. Charlie, Danny, ada lagi beberapa nama yang sepatutnya orang lelaki, tapi orang Mak Saleh boleh pakai untuk nama orang perempuan. Yalah, sama macam nama bahasa Arab lah. Ada nama yang bahasa Arab yang nama yang kita guna dekat Malaysia ni sebenarnya dekat negara Arab sebenarnya banyak perempuan. Tapi aku tak dapat tangkap lah. Bukan Nur, Wallahualam, aku tak ingat lah. Aku dah tu dulu ada bos aku. Dia nama dia, aku lupa nama dia siapa. Lepas tu dia masuk Grab, dia perempuan. Lepas tu orang Grab tu terkejut. Nama lelaki. Saya ingat nama you lelaki. Sebab kalau kat Malaysia nama ni biasa lelaki. Tapi dekat sana memang nama perempuan. Yang customer orang Arab. Customer tu orang. Okay. Macam kat Malaysia nama Hani. Okay. Dekat Arab kan Hamas punya leader tu Ismail Haniyah. Hani macam tu lah. Dia macam tu lah. Okay. Aku lupa siapa nama. Tak apa. Aku jadi sakit. Aku perempuan ni tadi. Aku ingatkan diri Aku sendiri. selalu ingatkan pada diri sendiri sebagai seorang wanita, seorang ibu, malah sebagai seorang insan. Aku sanggup buat apa saja untuk dedahkan kebenaran dan buka mata semua orang tentang apa yang sedang berlaku.
Aku cuba hubungi rakan-rakan penyiasat yang terlibat dalam kes di bandar lain, tapi jawapan yang aku dapat sangat pelik. Seolah-olah mereka tak ambil peduli atau mungkin mereka memang diarahkan untuk tutup mulut. Okey. Dia start fishy ni. Dia tak nak kasih kecoh lah. Sebab dia kata sebelum ni pun ada kes tempat lain kan. Ada tadi aku kan, silap aku. Dia asalnya bandar dia dorang, lepas tu benda tu merebak ke bandar-bandar lain. Tapi bandar-bandar lain macam dia orang tak kecoh sangat. Contohnya macam benda jadi kat KL, dekat Kelang pun jadi, tapi kat Kelang macam senyap, tapi KL dah kecoh dah. Fishy lah. Nampak fishy lah. Tapi kan benda normal kot, diorang tak nak kasih kekecohan tu terlampau. Maknanya betul, dia nak sekat supaya benda ni tak jadi besar. Panik, biasanya panik. Menimbulkan panik. Tapi kalau pada kau lah, benda tu patut disebarkan ke tak? Susah nak cakap lah. Kalau dia kata sebab melibatkan kerisauan orang ramai sampai jadi panik, sampai sebab tadi dia kata sampai wujud satu kumpulan yang start menuduh satu sama lain. Betul. So benda tu patut dikawal lah. Bagi aku patut diwar-warkan, tapi pihak berkuasa juga pada masa yang sama perlu kontrol benda tu supaya tak betul. teruk. Kalau pada aku betul lah, patut diwar-warkan dan paling bagus sebenarnya up to date lah. Ceritakan perkembangan. Betul. Supaya orang dapat tahu rupanya benda ni jenayah. Betul. Aku jadi sakit hati dengan sikap mereka sampai aku sendiri mula menyiasat mereka ini. Aku yakin mereka semua ada kaitan dan mungkin boleh beri aku kepada jawapan yang aku nak cari. Dan akhirnya aku jumpa sesuatu. Hampir kalau bukan semua rakan sekerja aku di alam pasukan lain yang terlibat dengan kes ini pernah didekati oleh individu mencurigakan. Betul lah. Macam cakap tadi ada something fishy. Yes, sebab dia bila dia kata dia nak tutup tu. Entah macam mana orang-orang ini berjaya yakinkan mereka untuk berhenti menyiasat dan duduk diam sahaja. Sementara itu si bangsat yang buat Ona ini makin berani. Kanak-kanak terus hilang. Kalau bukan di bandar kami, ia akan berlaku di tempat lain. Aku dan suami aku Albert jadi begitu paranoid sampai kami pasang jeriji. Sampai kami pasang jeriji besi di setiap tingkap dan pintu rumah. Jeriji ni macam grill lah. Perangkap lah. Bukan perangkap kan, grill lah. Pagar rumah lah kan. Semuanya kami pastikan berkunci setiap masa demi melindungi dua anak lelaki kami. Kami mula takut dengan semua jenis cahaya, terutamanya kalau ia bersaiz kecil dan sangat terang. Paranoid ni bahaya tau. Bahaya sebab aku pernah dengar seorang mamat ni, dia terlalu membaca tentang kriminal ke trinian. Sampai dia terlalu takut sampai dia sekali dia keluar shopping mall dengan anak dia. Anak dia hilang, dia dah mula menjerit dah. Padahal anak dia ada. Anak dia lari sikit lah hilang dia tu kan. Tapi dia tengok dia terus menjerit tau. Kalut. Dia tak macam kerja. Aku rasa mungkin setengah mak bapak macam mana cari kan. Dia terus menjerit. Dia macam dia jerit nama anak dia lah. Paranoid. Aku macam bapak tapi itulah bila puncanya sebab dia terlampau banyak follow cerita ni kes ni. Yes. Allah Akbar. Itulah dia overthinking. Ya itu. Boleh buat depression lah sebenarnya tu. Itu bahaya tu. Kena pergi counselling sebab kau terlampau terdedah benda macam tu, obses. Dia ambil tu sebagai langkah berjaga-jaga boleh, tapi bila kau terlalu berlebihan, tu yang bahaya. Dia paling bahaya memakan diri lah. Yalah. Betul, efek sekeliling. Itu bahaya. Family kau yang akan terkesan. Betul. Kesian dia tertekan sebab dia asyik menekan dia dengan dia punya kerisauan tu. Anak pun jadi pelik. Yalah. Ayah aku ni apa ni? Ayah orang lain relax je. Ayah aku ni paranoid apa? Dia pun balik. Dia macam balik sekolah dia tengok. Asal ayah aku duduk dalam bilik. Selalu family kata anak aku tak nak keluar rumah. Ayah dia tak nak keluar. Betul. Paranoid. Bahaya sangat tu. Anak jadi bapak pula. Anak pula. Ayah keluar, ayah bergaul. Pergi raya dengan orang, salam orang kat luar tu. Terbalik. Kau bayangkan macam mana boleh buat drama kat tu. Itu kalau salam tu bapak cium tangan tu. Okay. Tak lama lepas tu orang-orang yang mencurigakan aku tinggal balik aku cakap anak jadi bapak tu. sorry Tak lama lepas tu orang-orang yang mencurigakan tu mula mendekati rakan sekerja pasukan aku. Malah aku sendiri didatangi orang-orang tu. Masing-masing
Masing-masing didatangi mereka di rumah kami sendiri. Tak, mereka bukanlah berpakaian suit hitam dan berkacamata gelap macam ejen-ejen dalam filem Men in Black. Walau bagaimanapun, aku dapat rasakan tetap boleh nampak kerajaan tertulis jelas pada mereka. Suami aku ada ceritakan kemudian, semasa dua daripada mereka sibuk cuba pujuk aku supaya biarkan mereka sahaja mengawal ancaman, itu istilah yang mereka guna, ada seorang lagi yang berdiri di belakang, sedang berpeluk tubuh, mata tepat ke arah suami aku. Jari dia bergerak-gerak halus, seperti buat isyarat dalam kod Morse. Mujur Albert bekas ahli pengakap, jadi dia dapat membaca dan menafsir mesej tu dengan mudah. Cuma pada mulanya mesej tu agak mengelirukan. Watch till you see it. Watch till you six it. Six it. Oh, dia kena sebut six juga. Itulah. Dia kan bukan six it tu kan bahasa short form ke? Itulah, aku rasa six tu dia mungkin see dalam it. See it. Maksudnya mungkin tak tahulah sebab ni bahasa kod kan. Six tu mungkin bermaksud see ataupun mungkin nampak lah. Tapi mungkin six tu macam boleh jadi hint juga, nombor dalam kan. Hint nombor. Sebab yalah, dalam tapi budak yang hilang 6 orang tadi kan. Betul. Tapi dah banyak lah. Lebih banyak. Dah banyak. Okay. Cuma yang aku faham, dalam jam kau fikir jam 6. Bila jam tunjuk ke arah 6 bawah. Ke bawah. Something macam sampai kau okay, kalau ke bawah maksudnya macam tengok tapi kau kena jaga-jaga. Sebab takut kau ke dalam. Itu yang interpretation aku sekarang bila aku baca, aku faham yang tu. Tapi boleh je kau cakap see it tu boleh juga. Okay. Faham. Maksudnya sekarang dalam tim yang orang kerajaan ni ada someone yang cuba nak beritahu elok kau jaga-jaga. Jaga-jaga. Kau nak siasat boleh tapi jaga-jaga. Sampai aku nampak apa. Dan aku sepatutnya perhatikan apa sebenarnya. Itu yang suami aku fikir. Adakah dia kena alert sesuatu yang halus masa mereka ada di rumah kami? Semuanya dirasakan terlalu bahaya. Sampai Albert mula fikir nak berpindah ke negara atau benua lain demi keselamatan keluarga kami. Ancaman secara langsung dalam rumah sendiri, penglibatan kerajaan, orang gila culik budak dan perhatikan sampai kau nampak sesuatu. Adakah kami sepatutnya terus pantau kes ni sampai sesuatu terbongkar? Terlalu banyak soalan, terlalu banyak tekanan. Kesihatan aku makin merosot. Kualiti hidup kami pun terjejas teruk. Suatu hari, aku ambil keputusan untuk tengok balik rakaman CCTV kes lama dan masa itulah semuanya klik dalam kepala aku. Mesej tu seperti ditujukan khas untuk aku dan pasti juga untuk penyiasat lain. Tapi, apa lagi yang boleh aku perhatikan selain rakaman-rakaman ni? Aku pun tengok balik semuanya, berulang kali. Tapi langsung tak jumpa apa-apa petunjuk baru. Aku tak biarkan rasa kecewa menguasai diri. Mungkin maksud ejen tu ialah tengok keseluruhan rakaman, bukan versi pendek yang kami terima masa siasatan. Ada sesetengah rakaman yang panjangnya boleh menjangkau masa berhari-hari. Bergantung kepada kapasiti peralatan pemantauan yang digunakan. Jadi aku putuskan untuk cuba cara tu. Okay. Mungkin watch till you six it tu cari sampai jumpa. Betul lah. Betul. Sebab dia pun just macam tu je mesej kan. Tak ada apa-apa. So dia sendiri kena fikir lah apa benda maksud dia. Betul lah. Itu yang dia nak mentelaah balik CCTV semua kan. Masa ejen tu dah bagi tahu ada something yang kau boleh siasat tapi cari sampai dapat. Tak boleh cakap dengan kau sebab aku orang dia kata cari sampai kau nampak lah. Betul lah tu sampai nampak lah. Okay. Masalahnya kebanyakan rakaman penuh dan dah dipadam oleh pasukan penyelenggara kerana mereka anggap kami dah dapat semua data yang diperlukan. Namun begitu, nasib masih menyebelahi pasukan aku. Untuk beberapa kes yang aku sebut sebelum ni, rakaman penuh masih ada. Ia ambil banyak masa, tapi akhirnya kami jumpa sesuatu yang aku kira amat aneh. Di lokasi setiap kehilangan, selepas berjam-jam malah ada yang mengambil masa berhari-hari, akan muncul seekor haiwan tanpa ada sebarang petanda dalam rakaman yang sebelumnya menunjukkan haiwan tersebut tiba di situ. Macam mana kanak-kanak tu hilang tanpa jejak?
Macam tu juga haiwan-haiwan ni muncul, ni haiwan-haiwan ini tiba-tiba muncul di tempat yang sama. Dalam kes Marjorie, beberapa jam selepas dia hilang, ada seekor anak muncul di lorong sunyi dan keluar dari kawasan itu. Maksud dia setiap kali ada kes tu ada binatang. Betul. Tapi dia tak bagi tahulah spesifik binatang apa kan. Setiap kes tu ada binatang tapi tak spesifik lah. Macam mungkin ada burung, tapi mungkin binatang ada ular. tu untuk jejak ke apa? Aku tak sure. Dia tak beritahu kan. Dia kata just ada haiwan kan. Cuma mungkin ini adalah petanda daripada setiap kali kes tu hilang, ada haiwan keluar daripada kawasan yang budak-budak tu hilang. Menarik. Dalam kes Spencer, rakaman asal disimpan kerana ada sesuatu yang dianggap luar biasa berlaku. Tetapi mereka tak pernah terfikir pernah terfikir ia berkaitan dengan kes ini. Jadi ia tak pernah dibawa ke meja siasatan. Apa yang kami jumpa? Seekor ular keluar dari kawasan tandas restoran 2 hari selepas Spencer hilang. Pada waktu malam ketika restoran dah tutup, ular tu bergerak ke sudut buta kamera dan hilang. Pekerja restoran cakap mereka tak pernah nampak mana-mana ular di dalam atau di luar kawasan restoran, dan mereka tak dapat nak pastikan macam mana ia masuk dan atau keluar dari kawasan itu. Maknanya lepas 2 hari. Dia cakap 2 hari Dia kata nampak. Maksudnya tak semestinya beberapa jam, tapi mungkin ada ketika lepas budak tu hilang 2 hari selepas ada kan hilang. Maksudnya jarak masa tu mungkin tak spesifik, tapi ada pattern yang sama. Pelik 2 hari. Dalam kes Harrison pula, ibunya yang patah hati masih lagi menyimpan harapan sampai dia biarkan tingkap dan pintu bilik anaknya terbuka setiap hari. Ini yang cakap kalau mak bapak ni betul-betul macam terlabel ni. Ini sebab anak dah hilang, jadi dia nyanyi hati lah. Betul. Dia kata ni kawan Spencer Harrison ni kan kawasan mewah kan. Kita boleh nak kata spesifik dia mungkin anak tak ramai lah. Anak tunggal mungkin. Anak tunggal kesayangan kan. Anak kesayangan. Biar tingkap dan pintu bilik anaknya terbuka setiap hari dengan harapan dia akan pulang. Dalam rakaman CCTV yang ada, beberapa hari kemudian pada pukul 1.46 pagi ada cahaya aneh yang muncul dari tingkap selama 4 saat sebelum seekor burung hitam, kemungkinan burung gagak, terbang keluar dari tingkap yang sama. Ibunya tak pernah ceritakan hal ini kepada kami. Aku percaya dia tak pernah tengok rakaman CCTV itu, tapi tak pernah tahu dan hanya terus menunggu dan berharap sampai sekarang. Maksudnya mungkin mak dia nampak, tapi yelah sebab terlampaukan heartbroken anak dia hilang, dia tak anggap benda tu macam tak ada apa-apa lah, aku lebih pentingkan anakku sekarang balik. Tapi sebab benda ni pun diorang bukannya duduk dalam satu tempat yang sama. Maksud dia bukan setiap mak bapak yang hilang anak, diorang bukannya communicate kan. So yelah. Pattern tu tapi nampak binatang tu dekat CCTV. Aku rasa yang obvious nampak mungkin diorang ni lah polis ni lah. Agent maksudnya mak bapak tak nampak lah. Sekarang ni kalau betul-betul suspek yang ada, Mak Harrison je lah. Mak Harrison nampak tadi tak, dia kata mak dia yelah masa tu tengah waktu tidur. So mungkin dia cakap ni aku percaya dia tak pernah tengok rakaman CCTV. Tak pernah nampak. Maksudnya semua tak nampak. Maksudnya hanya penyiasat je lah. Penyiasat yang perasan pattern ada kanak-kanak, ada haiwan keluar daripada tempat kanak-kanak tu hilang. Tapi bagi aku ni menyayat hati lah, sebab aku dah anak, so boleh faham lah. Macam boleh bayangkan macam kalau jadi anak aku, bini aku mesti jadi macam dia akan menunggu. Betul. Dia akan menunggu. Tapi so far ni 3 binatang lah. Arnab, ular, anak ular dengan burung gagak setakat ni. Okey, seterusnya. Untuk Betty, Maria dan Jennifer, beberapa jam selepas mereka hilang, ada cahaya aneh bersinar dalam pondok kecil yang mereka masuk. Lepas kejadian itu, seekor anjing husky keluar dari rumah tu dan berlalu pergi. Aku masih ingat renungan tajam mata anjing itu bila ia pandang terus ke kamera CCTV, seolah-olah ia menembusi jiwa aku. Anjing husky ni macam serigala tu. Tapi ni 3 orang jadi satu haiwan saja. Satu haiwan kan? Dia kata seekor je kan? Seekor saja.
Aku rasa dia macam science fiction dah ni. Aku rasa dia macam science fiction ni. Perasaan aku masa tu seram sejuk. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di sebalik semua ni. Sesuatu yang tak masuk akal dan menggusarkan. Rakan sekerja aku sekali lagi meraban dengan teori mengarut pasal benda-benda gaib. Kononnya cahaya tu mengubah budak-budak yang hilang tu semua menjadi haiwan. Tolonglah, kau serius ke? Kau nak aku percaya benda karut-marut macam tu? Tapi aku percaya. Percaya? Tapi bila aku baca, betul ke? Itulah. Teori aku kat arah tu lah. Kadang-kadang biasalah benda ni diorang akan ambil sebagai last option. Betul. Betul. Cuma benda ni dia akan jadi macam tak relevan pada diorang punya laporan siasatan. Dia akan jadi sangkut kat situ lah. Dia lah kes tu tergantung lah. Tergantung lah sebab yelah diorang alami, diorang nampak, tapi bila buat report dalam kertas on paper macam kau mengarut benda ni siap. Sebab diorang nak kena benda tu logik. Logik, betul. Dan teori karut rakan aku tu cepat saja terbukti tak masuk akal sebab dalam kes 3 budak perempuan yang hilang tu, Betty, Maria dan Jennifer, cuma seekor haiwan saja yang muncul, bukan 3. Tapi jauh dalam lubuk hati aku memang aku rasa sakit hati bila difikirkan balik semua ni. Maksudnya dia macam kau mengarut tapi ada something yang macam siap betul lah benda ni. Aku macam nak percaya ke nak dia percaya. Macam dia marah pasal benda tu, dia terpaksa nak percaya kan. Dia betul. Sebab benda tu macam ada nampak. Mumping 50-50 tapi ada. 50-50 tapi ada nampak. Walau bagaimanapun, betapa bencinya aku nak cakap pasal benda ni, aku tahu aku perlu ada di tempat kejadian untuk kes yang seterusnya. Maknanya ada lagi seorang kanak-kanak dikhawatiri akan hilang, tapi aku perlu sehabis mungkin mencari jawapan. 23 November 2008. Tarikh keramat tu mengubah segalanya untuk aku. Hari yang mana aku tahu yang aku dah tak boleh teruskan lagi. Aku kena bersara dan cuba lupakan semua ni. Walaupun sampai hari ni aku masih malu dengan keputusan aku tu, tapi aku terpaksa. Satu panggilan kecemasan masuk dari seorang ayah yang panik habis. Dia menjerit panik bagi tahu ada sesuatu cuba ambil anak perempuannya dan mereka berdua sedang bersembunyi di dalam sebuah kilang terbiar. Namun bila kami sampai, semuanya dah terlambat. Lelaki tu ayah kepada Heather, budak perempuan 7 tahun, dijumpai dalam keadaan yang buat perut aku rasa mual macam nak muntah. Sebelah kiri tubuhnya hilang, seperti dikoyak ganas dan dimakan hidup-hidup. Pakar forensik yang periksa mayat tu juga termenung lama. Gigitan yang ada pada tubuh lelaki tu bukan dari mana-mana haiwan yang wujud pada zaman kita sekarang. Damn. Sebelah kiri tubuhnya hilang, maksud dia half face. Daripada bawah sampai kemungkinan. Sekejap. Yang kena gigit ni budak ke? Ayah dia. Oh, laki tu laki. Ayah kepada budak 7 tahun. Oh, budak. Okay. So, sorry. Dia sendiri cakap kalau dia berani sebut nama haiwan yang dia fikirkan tu, orang akan anggap dia dah gila dan semestinya dia orang akan hantar dia ke hospital mental dan paksa dia bersara awal. Kau agak apa dia nak sebut? Apa dia? Kau cuba baca balik. Cuba. Apa dia? Kan dia sendiri cakap kalau dia berani sebut nama haiwan yang dia fikir. Dan semestinya dia akan hantar ke hospital mental dan terpaksa dia. Hint dia mana-mana bukan dari mana-mana haiwan yang wujud pada zaman kita sekarang. Apa Aku blur je. Badan separuh hilang. Biasanya benda tu besar. Okay, Bigfoot. Aku tak dapat tangkap. Aku blur lah. Dinosaur. Oh, la ilaha illallah. Maaf lah. Aku blur kan. Aku masih lagi kepala otak aku masih fikir half tu lagi tau. Aku masih kat situ. Bila kau baca tu aku masih tu mini. Tu kesimpulan dekat yang macam ni dia hilang badan. Half tu. Okay, faham. Tapi memang creepy lah. Tapi sebab dia separuh tu. Betul lah. Pandai dia rata. Dia ambil potong. Patut dia nak mundur, patut mundur belah kanan lah. Kenapa dia guna kiri? Betul lah. Setan kan.
Kami ikut jejak kaki kecil Heather yang kami jumpa di atas haji menuju ke belakang kilang. Tapi jejak tu terhenti dan hilang entah ke mana. Kira maknanya yang kena separuh tu bapak dia. Tapi anak dia hilang. Dan yang nyayah hatinya, sebelum tu bapak dia sempat call pihak polis bagi tahu anak dia ada something yang kejar anak dia, cuba kan tangkap anak dia. Tapi dia tak cakap. Lepas tu bila dah sampai, dia dah terlambat lah. Kiok. Wow, creepy. Tak lama lepas itu, orang-orang kerajaan yang pernah menghantui aku sebelum ini bertandang semula. Seperti biasa, mereka akan ambil alih semuanya sebelum pihak media sempat tiba. Mereka akan halau sesiapa saja yang mereka boleh, termasuk pegawai kami sendiri. Demai dah. Tapi bagi aku, perkara yang paling menjengkelkan ialah mereka tak buat apa-apa pun. Mereka kononnya nak kawal ancaman, tapi tak ada sebarang tindakan yang masuk akal. Aku yakin mereka dah lama tahu pasal haiwan-haiwan yang muncul selepas kehilangan budak-budak tu. Tapi apa yang mereka buat? Cuma pasang beberapa alat pelik di sekitar tempat kejadian dan berlalu pergi begitu saja. Jujur, aku pun tak kisah kalau mereka hilang dari pandangan aku. Apa saja helah atau teknologi yang membuat dalang penculik budak-budak ini, aku akan cari jawapannya. Pernah terlintas di fikiran aku, macam mana kalau semua ini kerja orang-orang kerajaan itu sendiri? Betul lah. Sebab dia macam fishy. Dia macam tergantung tau. Sebab dia orang arahkan pegawai polis sendiri belah daripada kawasan tu. Dia orang nak kontrol, tapi dia orang tak cakap apa benda tu. Fishy lah. Dengan kuasa dan sumber yang mereka ada, kenapa mereka tak nampak macam betul-betul nak hentikan semua ni? Aku tekad kalau mereka tak nak selesaikan semua mimpi ngeri ni, aku sendiri yang akan buat. Aku cuba pujuk rakan sekerja untuk kembali ke tempat kejadian dan tunggu. Macam yang kami rancang sebelum ini. Apa dia orang rancang sebelum ni? Aku tak ingat. Aku cuba rakan untuk penjelasan. Okay. Maksudnya dia mungkin member dia yang mengarut pasal teori haiwan tu. Tapi kehadiran orang-orang kerajaan itu dah cukup untuk buat mereka ubah fikiran. Jadi aku bagi sendiri. Mana tak jadilah. Dia terfikir je lah. Aku parking kereta di satu sudut yang dapat beri aku pandangan penuh ke bahagian belakang kilang dan aku tunggu. Aku tunggu lama, dari pukul 1 petang berlarutan sampai ke 10 malam. Aku lawan rasa lapar, letih dan mengantuk. Terus menunggu dan lihat apa yang akan muncul. Aku cuma berharap alat-alat pelik yang orang kerajaan tu pasang tak akan kacau rancangan aku. Dan akhirnya tepat pukul 10.17 malam, aku dapat ganjaran aku. Satu cahaya samar kuning tiba-tiba muncul di belakang kilang, dekat pintu belakang dan di belakang sebuah kotak. Ia hanya bertahan dalam 5 saat. Okey. Aku nak tengok dengan lebih dekat, jadi aku keluar dari kereta. Dan sebab tu juga aku terlepas detik bila cahaya tu padam. Maknanya dia nampak. Dia keluar kereta hilang. Tiba-tiba salah satu alat yang orang kerajaan tu pasang mula berbunyi bising, berkelip-kelip tak tentu hala. Aku takut benda tu akan merosakkan semuanya, jadi aku sepak alat tu sampai rosak. Senang cerita, aku terus matikan dia. Alam lah kot, sensor. Dia sensor. Sebab dia tak kata apa kan. Sensor tu. Dengan berhati-hati, aku bergerak ke kawasan kilang tu. Sesekali menjeling ke sekeliling, berjaga-jaga. Dan seperti yang kujangka, betul-betul di tempat cahaya tadi muncul, ada seekor kucing hitam. Portal lah. Portal? Maksudnya? Aku rasa takkan portal lah. Tapi tadi yang tu pun 2 hari Spencer kan. Kalau portal, budak tu pergi mana dan kucing tu datang di mana? Mungkin juga. Tak tahulah. Hitam yang paling hitam pernah aku lihat seumur hidup aku. Ia duduk di situ membelakangi aku. Aku kaku. Mata aku melekat pada tingkah lakunya yang pelik. Membelakangi aku maksudnya? Dia berjalan belakang dia. Dia sampai nampak kucing tu menghala ke depan. Maksud dia nampak belakang kucing tu lah. Kucing, okay. Aku terfikir apa tahu, kucing tu tengah jilat ekor dia untuk kaki ni atas kan. Lepas tu bila dia pandang jadi pelik lah.
Ia meregangkan badan, tapi bukan macam haiwan biasa. Lebih kepada cara manusia meregangkan leher mereka untuk mengeluarkan bunyi krak. Oh, ni Ya, betul. tulang. Okay. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Jangan nanti slip disc. Dan sebaik sahaja ia menyedari kehadiran aku, ia juga turut terpegun di tempatnya. Perlahan-lahan kucing itu memusingkan kepalanya, mata bersinar terang menembusi kegelapan malam. Tak ada secalik pun rasa takut dalam renungannya terhadap aku. Masih menatap aku. Ia perlahan-lahan memusingkan seluruh badannya, berdiri di atas keempat-empat kakinya, sebelum mula bergerak menuju ke satu tingkap yang pecah. Aku tahu ini mungkin kedengaran bodoh, tapi aku rasa ia sedang bercakap dengan aku. Bukan dengan suara, tapi dengan tindakannya. Seolah-olah ia sedang berkata, Nampaknya kau dah jumpa. Aku dah tahu suara apa. Dia sentak tak? Pasal lain. Nampaknya kau dah jumpa aku. Bagus. Aku terima cabaran ini. Jom, kita selesaikan sekarang. Ikut aku. Okey. Kau nak buat Doraemon ya? Nampaknya Nobita, kau dah jumpa aku. Nampaknya kau dah jumpa aku. Aduh. Itulah yang apa aku rasa. Itulah bagaimana ia kelihatan pada aku. Mana ni benda tu, kucing tu tak cakap, Tak cakap, dengan dia tapi pun, body language dia. Oh, okey. Buat penat aku buat suara. Kucing hitam itu melompat dan mendarat di bingkai tingkap, menoleh ke arah aku untuk kali terakhir sebelum masuk ke dalam kilang. Sebaik sahaja ia hilang di sebalik dinding, cahaya kuning muncul di dalam kilang selama lebih kurang 2 saat sebelum ia lenyap. Itu mengesahkan bahawa kucing itulah sumber cahaya tersebut. Macam portal. Macam aku macam portal ni. Dengan segala keberanian yang aku ada, aku ikut masuk melalui tingkap yang sama. Melompat ke atas satu mesin sebelum mendarat di lantai kilang yang berdebu dan gelap. Dengan lampu suluh di satu tangan, pistol di tangan satu lagi, aku bersedia untuk berdepan dengan dalang di sebalik semua ini dan akan menghentikan mimpi ngeri ini untuk selamanya. Di bawah sinaran lampu suluh, deretan mesin yang aku sendiri tak kenali mula kelihatan. Kebanyakannya tertutup dengan kain lama yang lusuh dan penuh debu. Jantung aku berdegup makin laju. Aku imbas sekeliling dengan teliti sehingga aku perasan ada sesuatu yang pelik. Di atas salah satu mesin, seekor laba-laba. Laba-laba yang luar biasa besarnya. Saiznya terlalu besar sampai ia nampak sukar untuk bergerak dengan pantas sebelum ia menyorot di belakang salah satu mesin yang ditutupi kain. So tadi ada kucing, lepas tu tiba ada laba-laba besar. Sekarang berapa total binatang yang ada? Okay, kita mulakan Arnab, ular, anjing, burung gagak, anjing husky, kucing dan juga laba-laba. Ada haiwan lain tak? Maknanya laba-laba ni first serangga. Serangga lah. Maksud dia yang lain yang sebelum ni 5 tu semua binatang. Yang ni semua serangga. Tapi nak tunjukkan benda tu macam haiwan dia besar. Tak ada. Aku tak sure. Tapi kalau kau perasan, yang laba-laba ni muncul, tak ada budak yang hilang. Dia selepas kucing tu. Tapi dia tak ada cahaya kan? Ada. Cahaya ni. Dia tadi dia cakap dia satu mesin muncul saiz muncul nampak dia. Ada lagi. Aku imbas di bawah sinar lampu. Di sinar lampu dia mesin tu tak kena lari, kelihatan kamera tu. Okey aku sekali. Akan sebelum tu kot. Ada juga sebelum tu. Masa kucing tu Okey ada. Page 11, page 9 tadi. Sebaik saja ia hilang di sebalik dinding, cahaya kuning muncul di dalam kilang selama lebih kurang 2 saat sebelum ia lenyap. Okey, conclusion aku, cahaya tu yang merubah kucing tu menjadi laba-laba. So dia macam morphing tau. Cahaya tu yang jadi lain. Yelah, maksud dia cahaya tu form dia sebenar lah. Tapi dia merubah kepada bentuk binatang yang dia nak lah. Okay, make sense.
Aku tarik nafas. Cuba bertenang dan terus bergerak dengan berhati-hati. Tiba-tiba cahaya kuning tadi muncul lagi dari belakang mesin tersebut. Sekejap saja sebelum ia hilang. Aku terkedu sekali lagi dan hampir melatah. Tapi sebelum sempat aku keluarkan suara, seekor anjing husky muncul dari belakang mesin. Anjing yang sama kot? Anjing sama. Kemungkinan. Sebab dia tak kata anjing yang sama kan, cuma dia kata seekor anjing husky. Sama seperti yang aku lihat. Ada sama. Orang nak cakap ada sama, tak lah, ada sama. Sama seperti yang aku lihat dalam rakaman video tentang Betty, Maria dan Jennifer. Anjing itu menatap aku penuh keyakinan dan misteri sebelum ia berjalan dengan santai menuju ke mesin seterusnya dan hilang di sebaliknya. Sekali lagi cahaya kuning muncul sekejap, dan kali ini seekor rusa muncul dari sebelah arah bertentangan, masih memandang aku dengan renungan yang tajam. Rusa, binatang yang ketujuh. Rusa itu berjalan perlahan ke arah mesin berikutnya dan proses yang sama berulang. Ia menyorok, cahaya kuning muncul lagi dan di sisi lain seekor ular yang sama dari video Case Spencer keluar dari tempat persembunyiannya. Ular itu bergerak ke belakang satu lagi mesin dan sekali lagi cahaya kuning itu pun bersinar sekejap. Namun kali ini tak ada haiwan yang muncul. Apa saja yang sedang bersembunyi di sebalik mesin itu, ia menunggu ketibaan aku untuk mendedahkannya sendiri. Maknanya kali ni dia nak orang tu pergi situ lah. Tengah cak surprisekan dia kot. Agak apa haiwan ni. Masa tu badan aku dah menggigil tanpa henti, dikuasai rasa ketakutan. Cabut lari selagi masih sempat. Aku langsung tak tahu apa yang sedang berlaku atau apa yang sedang aku hadapi. Tapi aku ingat balik semua kanak-kanak yang hilang. Aku mesti lakukan semua ni demi mereka dan keluarga mereka. Dengan tangan yang terketar-ketar, aku perlahan bergerak ke arah mesin itu. Aku jadi lelah dan nafas aku terasa berat. Sampai aku rasakan haiwan di sebalik mesin tu boleh dengar dan rasa ketakutan aku. Aku letakkan lampu suluh di mulut aku untuk bebaskan tangan kiri aku dan perlahan menghulurkan tangan untuk tarik kain penutup mesin tu. Dia letak lampu kat mulut dia. Lepas tu dia nak... Yelah, dia tutup, dia tarik. Padahal dia boleh letak kat bawah. Kenapa nak gigit? Sebab dia nak suluh ke depan, nak tengok apa kat depan. Dia nak suluh. Sakit mak tekuk. Itu pasal. Saat kain tu tersingkap, seekor burung melompat keluar dari belakang mesin dan terbang melintasi betul-betul di atas kepala aku. Dan kali ni juga aku gagal menahan ketakutan, lantas aku menjerit. Bocot. Anjak kita. Tanjak boboi. Tahu tanjak boboi? Anjak boboi. Cepat-cepat aku capai semula lampu suluh dan cuba suluh burung tu tadi. Tapi ia terbang terlalu pantas dan terus melayang ke arah satu pintu masuk yang terbuka, membelok ke kanan dan hilang di sebuah koridor. Cahaya kuning muncul lagi dan sekejap saja ia hilang. Kemudian bunyi hentakan berat bergema kuat di dalam kilang. Melalui pintu masuk itu, aku boleh nampak kelibat seekor gajah berlari dari kanan ke kiri. Binatang yang ke-8. Ke-8. Sebab dia kata burung tadi, dia tak kata burung gagaan. Besar juga kilang ni. Besar. Gajah kot. Separuh hilang tadi. Gajah makan orang ke? Gajah tak. Gajah empap je. Tapi dia kata separuh badan hilang, maksud dia kena makan lah. Sebab dia tak kata separuh. Dia kata separuh kan. So dia tak spesifik daripada atas ke separuh muka hilang tak. Boleh jadi separuh badan. Separuh kaki. Gajah lah kot. Okay. Aku terpaku. Terkejut, kaku dalam ketakutan. Cahaya kuning muncul sekali lagi dan kali ini kedengaran satu bunyi raungan dari haiwan tersebut. Bukan sekadar bunyi raungan biasa. Ia seperti bunyi makhluk yang mengambil bentuk baru dan lebih menggerunkan. Mungkin singa, mungkin harimau, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku tak sanggup lagi.
Tak sanggup lagi aku. Budak tiba-tiba sebelah tu ada Awi Awi. nyanyi yang pegang mic. Aku terus lari ke tingkap, berharap makhluk tu tidak dapat mengejar. Aku panjat mesin yang berdekatan dengan tingkap dan sebelum panjat keluar, aku toleh ke arah pintu koridor. Kosong. Kira maknanya benda tu baru nak transform lah. Sebab dia kata ia seperti bunyi yang mengambil bentuk baru kan. Mungkin juga. Benda tu baru nak. Tapi kalau kau perasan, dia daripada haiwan yang nampak jinak, makin lama makin menggerunkan dan macam makin dia cuba macam nak menggertak atau threatening watak utama ni. Yelah, Watak sebab Sim dia tiba-tiba hilang, tak muncul binatang. Kau datang sini, aku bagi gajah. Aku rasa macam tadi kucing tu, dia kata macam dia cakap dari body language dia cakap macam jom ikut aku. Tapi seolah macam dia cuba perangkap detektif ni. Boleh jadi? Betul boleh jadi. Sebab dia tak cakap, dia pun main monolog dia sendiri je. Betul. Boleh jadi kucing dia kata, kau nak sangat, jangan follow aku. Betul. Kecuali kelihatan seperti ada sepasang mata yang berkilauan dalam gelap merenung ke arah aku. Cukup besar untuk aku nampak dengan jelas ia adalah mata kiri dan anak matanya berwarna kuning. Masa tu satu perkataan saja yang terkeluar dari mulut aku. Kenapa? Allah Akbar. Sebab perempuan kan? Sebab cuma dia dramatik lah sikit. Kenapa? Dah ke tangan dahi. Okay. Aku tahu. Aku tergelak ni. Aku tahu ia kedengaran macam tak masuk akal. Tapi cuba bayangkan, bila seseorang yang benci kau dan kau boleh nampak dari wajah mereka, kening berkerut, renungan tajam penuh amarah, mulut yang melengkung ke bawah, semua elemen yang membentuk ekspresi kebencian seseorang terhadap kau, segala kebencian, rasa jijik dan berniat jahat hanya dengan satu mata. Hanya dengan satu mata. Satu mata saja. Itu sebabnya aku tanya, Kenapa kau benci sangat kat aku? Kenapa kau nak ratah aku hidup-hidup? Apa sejarah antara kita sampai kau sanggup ke tahap ini? Aduh. Semut. Makhluk itu tak berganjak. Nasib aku tak berniat langsung nak tunggu dan lihat macam mana rupa bentuknya kali ini. Aku terus terjun keluar tingkap dalam keadaan panik. Aku berjaya mendarat ke bawah namun kaki aku tersadung, menyebabkan buku lali aku cedera. Kedebuk aja. Aduh, sakit tu. Masih di atas tanah, aku angkat dan acukan pistol yang kini disepuluti salji, diselaputi salji, dan halakan ke tingkap menunggu makhluk itu muncul. Tapi ia tak muncul. Dengan kaki yang terhincut-hincut, aku bangun dan bergerak ke kereta. Dan disitulah aku nampak kucing hitam itu berdiri di atas bumbung kereta aku. Aku rasa macam benda ni nak cuba tunjuk, nak bagi tahu something kat detektif ni, tapi sama macam nak mainkan. Ini benda yang terjadi sekarang dan kau tak sepatutnya kejar. Okay. Menanti aku, menatap aku dengan mata kuning kirinya yang bersinar. Benda yang sama tadilah. Mata kini di mana kucing tu? Maksudnya tadi dia nampak dalam gelap tu kucing tadi lah, tapi dalam bentuk yang besar. Zup. Kucing tak ada depan dah. Mata yang sama, warna yang sama. Dan kali ini kebenciannya berkali ganda lebih jelas kerana aku kini dapat melihat keseluruhan wajahnya. Aku tinggalkan kereta. Dengan pistol di tangan, aku terhincut-hincut berlari selama berjam-jam. Sentiasa menoleh ke sekeliling, memastikan makhluk itu tidak mengejar aku. So maksudnya sekarang ni dia dah tak boleh nak hadap lagi dah benda yang dia alami. Yalah, dia dah betul-betul dah, aku dah salah ni. Belah. Dia dah tertekan dengan, yelah, benda tak masuk akal. Kalau
Kalau kau nampak benda macam tu, kau nak siasat lagi atau kau teruskan Aku belah. Sebab first kita nampak dia dalam keadaan yang okey. Tiba kita keluar, dia ada tapi dalam keadaan yang kita tahu itu mata yang merenung aku tadi. Benda vibe tu buat dia vibe yang benci sangat dengan kau something. Maknanya dia tak nak belah. So cari 7-Eleven ke apa, lepak dulu sebelum balik rumah. Isap rokok dulu. Aku macam tahu dia cerita. Okay. Beberapa pemandu yang lalu lalang di tengah jalan sempat memandang aku dengan penuh kehairanan. Melihat seorang wanita dengan muka yang cemas, cedera dan berlari seolah-olah melarikan diri dari sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Tak pernah dalam hidup aku rasa ketakutan yang sebegini hebatnya sehinggalah ke hari ini. Tak ada sesiapa atau apa-apa saja yang pernah menakutkan aku selain dari makhluk itu. Namun, setakat itu saja bahagian yang aku ingat. Rakan sekerja aku cerita mereka jumpa aku di bawah sebuah jambatan. Aku dalam keadaan tidak terkawal, mengulang-ulang kata-kata yang aku ni tak berguna langsung dan menyebut sesuatu tentang matahari hampir terbenam. Apa maksudnya, aku sendiri pun tak tahu. Beberapa hari kemudian, aku bersara. Maksud dia berlari, lepas tu dia nampak ada beberapa kenderaan, tapi kenderaan tak berhenti lah. Maksudnya dia dah larikan diri, tapi kan dia kata ada kenderaan. Maksudnya dia lari ke tepi jalan lah. Orang ramai nampak dia kat tepi jalan. Macam maksud dia tak tumpang lah. Dia lari. Ending bawah jabatan. Bawa pistol. Ending duduk bawah jabatan. Ya siapa nak tumpangkan kau? Kau dah lari pegang pistol. Perempuan dah macam pemang-gila ke apa ni? Dia dah trauma betul. Trauma betul ni. Lepas tu lah jumpa kat bawah jambatan. Macam meracau-racau. Yelah, dia macam tak betul lah. Tak macam betul. Creepy betul lah. Sebab trauma dengan apa dia nampak tu kan. So maksudnya psikologi dia tu macam dah terganggu sangat. Emosi dia hancur semua. Siapa sangka aku yang dulu paling tak percaya langsung pasal benda gaib ni akan jadi orang yang menceritakan kisah-kisah supernatural. Satu perkara yang aku boleh katakan ialah ada benda di luar sana yang melangkaui apa saja yang logik dari akal fikiran manusia. Dan aku sendiri gagal selesaikan kes tu. Aku gagal selamatkan budak-budak tu semua. Dan akhirnya aku terpaksa bersara. Lepas tu, ejen-ejen kerajaan tu bertandang lagi ke rumah aku. Kali ni, ancaman mereka lebih nyata dan jelas. Lebih meyakinkan. Dan kali ni juga, aku dengar cakap mereka. Sekurang-kurangnya, mereka dah cukup baik untuk tak minta aku bayar ganti rugi alat pelik mereka yang aku dah rosakkan. Yang menurut mereka bernilai berjuta-juta. Dia sentuh ke tadi? Tadi kan ada nampak sensor, lepas tu dia pecah kan? Dia pecahkan ya? Mungkin tu some device yang aku rasa khas untuk case tu kot. Mungkin lah. Maknanya orang kerajaan ni sebenarnya tengah siasat benda tu lah sebenarnya. Ya, tapi dia macam tak buat sesuatu. Maksudnya, dia orang bukan nak siasat untuk selesaikan, tapi dia orang nak kaji benda tu apa dan dia orang nak gunakan something untuk dia orang punya benefit. Mungkin. Ke sebenarnya memang barang tu barang diorang tak dapat kawal. Kami sekeluarga akhirnya pindah jauh dari situ ke benua lain seperti yang Albert cadangkan dari awal. Dan kalau ada satu benda yang paling aku bersyukur adalah keselamatan anak-anak aku. Mungkin anak dia tak kena lah. Aku tak tahu apa sebenarnya makhluk itu dan aku dah tak ingin nak tahu. Aku masih takut dengan haiwan-haiwan sehingga ke hari ini aku tak pernah jejak kaki ke zoo, hutan ataupun sekadar taman. Trauma teruk. Sebab ke taman tau. Itulah. Zoo ke taman pun tak nak. Itulah. Setiap kali aku ternampak ada haiwan pandang aku terus kaku. Aku tak tahu kenapa ejen-ejen kerajaan tu nak rahsiakan semua perkara ini. Aku pun dah tak tahu sama ada makhluk tu masih berterusan mengambil budak-budak. Tapi satu perkara yang aku boleh pesan dan aku tak akan pernah berhenti mengulanginya, berhati-hatilah. Ada makhluk aneh yang hidup di kalangan kita. Dan kadang-kala apa yang kita nampak
bukanlah seperti yang kita sangkakan. Tam. Cerita ni Macam mana? dia panjang narik, tapi dia banyak sangat benda tergantung lah. Buatkan aku macam apa benda ni. Dia dah tunjuk something tapi macam dia tak sampai tau. Apa sebenarnya? Aku tak dapat related apa benda binatang berubah. Lepas tu budak dia hilang, dia tak tahu apa jadi. Budak tu transform ke haiwan ke? Betul. Mana budak tu pergi? Tapi memang cerita dia budak hilang. Budak tu hilang. Tapi dewasa hancur mati. Itu dah setakat ni yang aku faham. Ada satu saja kematian yang membabitkan kes ni, iaitu ayah kepada budak Heather. Betul. Dimakan oleh sesuatu yang kemungkinan haiwan prehistorik. Tapi betul juga bila tadi binatang yang gajah muncul, tapi bila kita tengok pada yang kes yang badan dia berkecai tu, bekas gigitan kan? Bekas gigitan. So boleh jadi makhluk yang last tu. Makhluk yang last sebelum kucing tu datang balik. Sebab dekat satu mata saja, bukan dua mata. Maksudnya dia pandang ke sisi. Sebab dia tak cakap benda tu singa harimau, tapi dia kata dia mengerang lah. Dia dengar bunyi ngauman atau raungan yang kuat. Seperti haiwan yang mungkin predator lah. Haiwan predator lah. Kemungkinan kata mungkin singa, mungkin harimau. Benda tu memang tak spesifik binatang apa dan ganas lah. Betul. Okay. Kalau aku letak cerita ni level mild lah. Mild lah. Aku tak takkan kata mild. Aku macam nak kata light pun ada, tapi aku tak mild lah. Sebab adalah mesej nak sampaikan. Maksud dia budak-budak kita jangan biarkan lah. Nampak dia macam tiba-tiba berlari ke satu tempat yang tak ada orang, cepat-cepatlah kita ambil kan. Jangan biar, selamatkan dia. Make sure dia dalam keadaan yang tak diancam oleh sesuatu anasir yang bahaya, boleh membahayakan budak-budak tu. Cuma yang aku tak dapat tangkap tu, binatang tu siapa sebenarnya? Itulah apa signifikan dia jadi binatang, dan apa yang menjadikan budak-budak ni. Okay, soalan ni macam ni. Kemana budak tu hilang? Okay, satu. Dan haiwan tu apakah relevan atau signifikannya kepada kehilangan budak-budak tu. Tapi petanda dia sekarang, setiap kali kehilangan kanak-kanak tu, cahaya tu muncul dan kanak-kanak hilang, dan kemudian selepas beberapa jam ataupun selepas beberapa tempoh masa, budak-budak ada haiwan akan muncul. Betul. Okay. Dan dapat akhiran ceritanya sekarang, okay, ada satu lagi kisah di mana ejen-ejen kerajaan ni datang, tak kasih polis ni nyiasat kes, tapi dia orang sendiri nak kontrol. Pada masa-masa dia orang ada letak sesuatu atau device atau alat yang tak tahu digunakan semata-mata untuk kesan kawasan tu ataupun digunakan untuk kontrol, untuk konten kawasan tu. Sebab kalau ikutkan, benda tu terjadi kat dalam gudang tu sahaja, kawasan kilang tu sahaja. Dan detektif ni, dia nampak kucing tu yang mana berkali-kali bertukar menjadi haiwan-haiwan yang lain setiap kali cahaya tu muncul. So maksudnya yang aku faham, aku cuba describekan balik lah. Ada something yang nak bagi tahu dekat detektif ni. Aku tunjuk kat kau, tapi kau jangan ganggu kita orang. So persoalannya sekarang, siapa benda ni, atau apa benda ni yang buat ni, dan apa pula yang orang kerajaan ni tahu. Itulah sebab benda ni dia macam, dia banyak hanging dia banyak hanging sebab kita nak, sekarang ni budak-budak terhilang tu mati terus jadi makanan untuk binatang-binatang ni ke, ataupun sebenarnya budak-budak ni hilang oleh ejen kerajaan. Betul. Sebab aku boleh jadi kata banyak sangat lah dia punya, boleh jadi kebarangkalian. Boleh jadi sebenarnya binatang ni dengan orang kerajaan ni tengah berlawan sebenarnya. So polis ni kacau orang tengah. Tapi ingat tak dapat satu mesej dia kata watch till you see it. Dia suruh kira maknanya kalau dalam terjemahan bahasa Melayu, lihatlah sampai apa? Watch till you see it. See it tu lah, tu dia tak faham. Sama ada kita disuruh cari sampai dapat ke, ataupun disuruh buat apa. Sebab itulah, tapi dia macam mesej tu macam suruh mencari sampai ni. Betul. Tapi ending tu sebab yang dia kata ending ni tu dia kecewa sebab dia macam racau sebab aku dah cuba, aku tak boleh. Tapi aku tak boleh dah. Apa yang aku hadap tu macam tak masuk akal, jadi aku terpaksa larikan diri. Aku
kecewa. Dia jadi macam paranoid dan apa orang cakap, depressed lah dengan apa dia nampak. Sebab tujuan sebenarnya dia nak tolong budak-budak tu. Ya, okay. Bila kau cakap bila jadi depressed tu, satu lagi, sebab dia cuba deny apa yang kawan dia cakap, teori tu. Betul. Binatang. Dia tak expect benda tu jadi. Betul. Dia terkejut lah. Dia terkejut. So dia jadi macam, fuck, aku dah salah. Dan aku tak boleh nak hadap benda ni. Aku tak boleh nak hadap lah, dia kata. Tak masuk akal. Sebab dia dah cakap awal, dia nak bersara dah sebenarnya awal. Betul. Kan? Benda tu menguatkan lagi insting dia untuk aku tak nak lagi sanggup lah hadap benda ni. Banyak tergantung lah. Banyak tergantung. Dia, bagi aku cerita dia best. Aku bila sampai dapat bapak dia, ada seorang budak bapak tu hancur, cakap, cerita ni macam satu yang akan jadi go ni. Tapi bila aku belakang macam, alamak, tak ada lagi. Dia tak ada lagi. Tapi okey lah, dari segi mesej dia sampai lah. Mesej dia aku sampai lah. Maksud dia anak-anak tu jaga dengan betul. Cuma aku tak faham relatable antara budak dengan binatang dengan cahaya. Tu je aku tak faham. Okay, kau rasa cahaya tu apa sebenarnya? Adakah itu entiti yang gaib atau alien ke atau apa? Kalau kau pasal dia kata dalam CCTV tu, dia mengatakan seperti drone kecil. Dia dah tulis. Kenapa dia tak tulis, dia tak cakap seperti kelip-kelip, tapi drone kecil. So maknanya benda tu melibatkan tag. So aku cuba kalau cari deep sikit. Ini konspirasi sikit lah. Walaupun mungkin ChatGPT error ke apa, dia tulis macam drone kecil. Tak, memang dalam cerita memang drone. Drone kecil. Maksud drone kecil. Small drone. Sebab dia kata terkawal. Maksudnya flight pattern dia tu macam dikawal oleh sesuatu. So benda ni, kalau tanya aku, dia dah lebih kepada supernatural lah. Dia akan jadi supernatural ke arah alien lah. Science fiction lah. Sebab supernatural sebab benda tu berkelip-kelip. Sebab aku sampai sekarang, buatkan aku terganggu adalah bila ada seorang budak perempuan hilang tu, benda tu berkelip-kelip di keliling dia. Benda tu sampai saya fikir, macam mana benda tu boleh keliling. Masa boleh keliling tu, benda tu boleh kontrol. So cahaya tu lah. Betul. Kelip-kelip tu cahaya tu lah kan. Cahaya yang sama lah. Cuma kali ni aku dah jadi separate tau. Sebab kepala awal tu kelip-kelip, ending tu cahaya kuning. So aku dah jadi separate. Bila fikir logik balik, benda tu lah sebenarnya. Benda yang sama lah. Cuma benda yang kelip-kelip tu adalah digunakan untuk tarik perhatian kanak-kanak, untuk pukau kanak-kanak tu jadi hilang. And then bila yang si Sylph ni nampak cahaya tu, sebab dia orang bertukar jadi dari satu haiwan ke satu haiwan lagi. Dia macam cahaya tu cahaya yang transition kepada ke haiwan yang lain lah. Aku rasa cahaya tu memang objek tu lah. Maksud dia yang mencolek tu, tapi cahaya tu juga adalah satu, pada aku cahaya tu mungkin salah satu portal. Betul. Cuma aku nak tahu kenapa pada asalnya dia macam nak panggil, okay, kau nak tahu jawapan dia, ikut aku. Tiba-tiba ending dia macam marah kat aku. Macam marah. Kau nak apa sebenarnya? Ataupun sebenarnya ada something yang, okay, ini interpretation aku lah daripada cerita ni. Dia nak tunjuk something, kucing tu ataupun makhluk apa saja yang nak tunjuk something. Sebab dia kata dia bergerak dengan bukan macam kucing biasa. Sebab tu dia krak. Okay. And then bila dia orang bertukar, keep on bertukar, mungkin sebenarnya memang itu kanak-kanak, tapi dia orang dah jadi satu agony ataupun macam dia orang dah sakit, dah macam sengsara. So bertukar. Dan bila dia bagi pandangan yang menakutkan, pandangan yang membenci, yang menjengkelkan dekat main karakter ni, mungkin dia cakap, kau tengok apa kau dah buat sekarang, kau boleh atau tak boleh tolong kita orang ni? Kalau kau tak boleh, kau tolong pergi dari sini. Macam dia marah kat Sylph ni, kau masih lagi tak boleh selesaikan kes ni, let kau pergi je. So cara dia untuk halau Sylph tu dengan membentuk binatang yang ganas lah. Yang ganas lah. Mungkin ada dua benda lah. Mungkin dia orang jadi ganas sebab dia tak boleh nak kontrol dia orang dah. So bertukar-tukar jadi melain. And then seterusnya, bila dah nampak inilah kami yang sebenar sekarang, inilah yang jadi pada kami sekarang, kau berani ke tak berani? Ada something yang mungkin kontrol dia juga. Mungkin juga sebenarnya kucing juga sebenarnya adalah macam mungkin main induk yang kontrol benda ni. Itu aku punya ni lah. Banyak sangat cliffhanging kat sini. Cliffhanging kat situ. Tapi aku punya, kalau tanya aku mengambil titik yang mengatakan benda ni memang dia ambil budak-budak tu bukan jadikan binatang, tapi jadi budak, maybe dia ambil budak tu untuk jadi sebagai makanan ke apa, tak tahulah. Mungkin juga. Mungkin lah.
And Tapi kenapa mesti kanak-kanak? fresh. Senang dikunyah macam anak ayam ke? Mungkin Macam orang buat burger ambil anak lembu mungkin, kan. mungkin fresh. Aku perlu otak aku simple lah. Mungkin dia ambil jadi makanan ke, atau tak tahu something. Tapi benda tu melibat, kalau tanya aku, lebih pada supernatural lah. Betul. Supernatural lah, betul. Cuma sekarang nak menjawab soalan kenapa. Kenapa aku tak dapat nak relate. Cerita sebab ni banyak sekarang cerita ni banyak kenapa Kenapa benda jadi. Sebab sekarang ni sebab dia melibatkan 3 entity kan. Cahaya, orang kerajaan, lepas tu satu lagi kanak-kanak. So apa related dia? Tak nampak. Benda, okay, yang aku faham, yang aku rasa yang kau faham, kemungkinan orang kerajaan ni juga dalam sebalik semua benda ni. Betul. Kalau tanya aku sebenarnya, okay, kalau aku fikir balik apa yang pernah aku sebut sebelum ni, bila aku cuba renung sedalam-dalamnya 5 saat, sebenarnya entiti ni dicipta oleh pihak kerajaan. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan, aku tak pasti, tapi maybe dia nak buat satu eksperimen ke, atau nak buat super soldier ke, ataupun something yang diorang boleh buat. Tapi dia tak boleh kontrol benda ni. Aku suka. Bila dia tak boleh kontrol benda ni, cuba sampai benda ni aku hanging sikit. Kenapa nak culik budak-budak? Tu je aku hanging kat situ. Kenapa nak culik budak-budak? Mungkin sebab kalau ikut scientifically-nya, otak kanak-kanak mungkin lebih senang tertarik. Lepas tu macam manusia macam tak indah dah. Boleh jadi. Orang tua dah tak indah dah. So budak-budak bawah 10 tahun ni yang biasa. Kalau kita tengok semua umur dia semua bawah 10 tahun. Tapi benda ni bijak. Sebab kenapa kau cakap bijak? Dia tarik budak sampai ke titik buta CCTV. Dia tahu kat mana. So benda ni berakal lah. Betul. Kemungkinan tag daripada orang kerajaan sendiri, macam kau cakap. Yang aku suka teori yang kau bagi tadi. Memang itu aku rasa make sense. Sebab tu dia tak boleh. Sebab tu dia orang sanggup spend berjuta-juta untuk satu gadget device saja untuk detect benda tu. Betul. Saya fikir saya logik. Device tu macam mana dia tahu dia boleh detect benda tu? Bayangkan macam mana orang kerajaan boleh beli atau buat satu device yang boleh detect benda tu. Betul. Tak lain tak bukan, memang diorang yang cipta benda tu lah. Sebab tu dia tahu macam mana dapat sense benda tu. Dan macam mana pula diorang boleh tahu nak buat device tu untuk apa? Yes. Apa tujuan? Maksudnya diorang awal dah tahu benda ni jadi. So diorang buat device tu untuk detect benda tu. Untuk detect benda tu. Okay. Boleh. Okay, so conclusion sekarang, kerajaan jangan tak percaya sangat lah. Jangan percaya sangat lah. Tapi kalau lepas 5 tahun berubah, kerajaan apa lah naik? Itu lain. Maaf. Itu lain. Maaf. Itu lain. Tak bergarah tu. Maaf. Sebelum menyimpang. Okay, aku letak cerita ni maybe mild lah. Aku letak mild lah. Bagi aku heavy. Kau heavy Sebab overall aku pergi heavy. Tapi dia punya conclusion dia tak jelas. Cuma yang aku boleh cakap heavy sebabnya dia berceritakan, bagi aku main point cerita sebenarnya adalah state of mentality detektif ni sendiri. First, dia adalah seorang wanita yang ada anak yang risaukan keadaan anak dia, takut jadi macam kanak-kanak hilang. Sebab tu dia terlalu into tu case. Into, dan dia ada macam emosi sikit. Dia dah marah, dia dah penat, dia dah letih. Aku nak bersara tapi masih lagi menghadap benda ni. Sekali, ada benda yang aku nak buat, dia datang kes. Datang pula teori mengarut, kata benda gaib. Betul. Lepas tu macam aku cakap, bila dia hadap benda tu, dia macam, benda ni betul-betul jadi lah. Aku tak terima benda ni. Lepas tu dapat pula message quote tu kan, watch till you see it. Lagilah lagi menguatkan macam benda ni kan settle ni. Kanak-kanak hilang. So dia ada relate dengan benda perasaan tu. So bagi aku adalah mengenai seorang karakter, seseorang yang dia dah sampai ke breaking point dia, yang dia tak boleh nak hadap. So apakah breaking point dia? Bila mana dia tengok situasi yang haiwan bertukar dari satu haiwan ke satu haiwan lain. So, cerita ni kalau betul-betul, aku bersokong jugalah heavy, tapi aku lebih meletakkan the mild lah. Sebab maybe sebab banyak sangat loophole yang aku tak dapat nak tangkap apa benda ni sebenarnya. Tapi cuma aku setuju dengan heavy tu dari segi emosi perempuan ni. Kita nampak development dia daripada seorang detektif lama sampai jadi depressed gila. So heavy kat situ habis kat situ lah. Sampai lari keluar negara.
Sampai ending sampai dia belah. tak, Betul-betul nak lari sampai kan dia trauma. Nak pergi zoo tak boleh, pergi taman tak boleh. Betul. Level dia sampai level macam tu. Dia takut dengan haiwan. Ini kalau buat movie ni, Kalau kau buat movie, aku akan tulis macam mana tau. Aku akan buat rupanya dia sebenarnya bahan uji kaji pada kerajaan. Dan sebenarnya apa dia nampak sebenarnya bukannya betul pun. Device tu yang buatkan dia jadi macam, kan ada orang ejen kerajaan sebenarnya datang. device tu sebenarnya untuk detectkan dia area mana. Macam tu. Tak, maksud device tu sebenarnya memang tujuan ni untuk benda nak apa? Oh, benda tu just trigger dia untuk tengok benda tu jadi. Benda tu ada. Menarik. Kalau aku nak buat filem tu lah. Maksudnya sekarang ni yang gila sebenarnya perempuan. Ni tak ada perempuan ni. Oh, menarik cerita ni. Jadi macam cerita Shutter Island lah yang ada DiCaprio tu. Tengok cerita tu kan? Tengok. Rupanya yang tu memang sebab psikologi dia memang Psikologi dia dah tinggi. memang dia depress sangat lah sebab isteri dia yang gila sampai bunuh anak dia sampai dia pun jadi depress. So kalau macam ni dia bukan gila, dia jadi macam dia sebenarnya aku boleh tahu. Okay. Aku boleh tambah lah. Kenapa jadi gila? Sebab dia terlalu into. Ya, betul. Obsessed. Terlalu obsessed. Sebenarnya ending dia, sebenarnya benda tu boleh selesai dengan, maybe boleh berselesaikan dengan cara kalau kau cooperate betul-betul. Tapi sebab dia terlalu individu, fikir pasal anak, into, dia personal sangat, betul. Dia pecah, kerajaan datang. Kau jangan kacau. Belah. Dia kena handle. Tapi itulah macam kau cakap, aku suka point yang kau bagi tahu. Kau expect akan ada lagi goal scene. Aku expect ada goal scene. Sebab benda tu bila dia dah bagi hint, macam okay, dia akan pergi lebih deep. Betul. Tapi macam itu je hint dia. Tapi itu pun hanging. Sebab lepas gigitan dah tak ada apa. Itulah. Dia cuma cakap macam kemungkinan ada haiwan besar yang, okay lah kita cakap lah dinosaur. Maksudnya benda tu real lah. Kita yang fikir dinosaur. Apa haiwan yang dekat zaman ni yang kita boleh relate untuk gigitan separuh macam tu? Separuh badan. Okay lah. Tak nak cakap semua lah. Mungkin separuh ni kan. Buaya lah. Buaya. Boleh jadi buaya. Tapi cakap buaya besar, takkan buaya boleh lari yang tu. Itu pasal alligator yang boleh lari. Tapi kalau buaya tak macam hancur ke barai ke? Sebab yalah, cara dia makan pun tak sama. Dia tak cakap pun macam mana cleannya potongan tu pun. Dia kata separuh badan saja. Separuh badan je kan. Kalau buaya makan, dia akan putus-putuskan badan manusia. Alligator pun sama. Apa binatang yang besar lagi yang mulut? Kalau betul-betul banyak binatang laut je lah. Macam jerung. Jerung memang confirm boleh lah kalau kat air. Tapi itu dalam air. Dalam air. Ini darat. Darat tak ada kan. Darat memang alligator je lah. Takkan badak sumbu. Maksud aku badak air. Badak air tadi. Badak air dia ada force yang boleh putuskan badan buaya. Dia boleh. Badak air aku tahu. Tapi badak air dia gigit. Betul lah. Sebab aku tahu badak air dia punya gigitan tu memang kuat tu. Berapa tan kan. Dia punya PSI dia kuat lah. Macam buaya juga. Tu kalau kau nak selamatkan dokumen yang betul-betul kau tak nak orang tahu, kau bagi kat badak air. Betul. Bagi badak air je. Sebab badak air dah boleh buka start lah buat ni. Bawa? Part time apa? Hapuskan dia barang putih. Pergi Afrika. Betul lah. Aku rasa kalau betul logik, kalau darat, aku rasa memang alligator je lah, buaya je lah. Ya, tapi dia kata dia kejar. Tapi yang ni memang bapak dia bukan kejar kan. Yang kejar dia. Sebab dia dapat laporan ada sesuatu yang cuba menangkap anak dia dengan anak dia, dan lari ke kilang. Takkan alligator lari laju mana pun. Kalau dua kaki. Siapa? Ada alligator dua kaki ke? Aku dah terfikir lain dah. Tak, alligator kalau empat kaki kan merangkak. Dua kaki kan laju sikit tangan. Kau tak rasa pelik ke? Kaki pendek lah, lagi laju kot. Ya kot. Apa lagi? Kau bagi soalan yang bagus. Haiwan apa sekarang yang mampu makan macam tu? Paling logik pun kalau darat memang singa je. Singa je lah. Singa je yang lapar. Tapi dia makan dia akan, bukan dia sekali ngap. Ni macam dia cakap sekali ngap terus habis. Terus hilang separuh badan. Okey lah, kita ambil yang paling direct lah. Mungkin separuh badan sampai ke kalau kaki. Kita betul-betul nak ambil supernatural sikit, werewolf lah. Haiwan apa, singa kejadian. Serigala kejadian. Werewolf lah, betul tak? Werewolf lah. Werewolf ke? Werewolf. Werewolf dia jadi macam manusia, separuh manusia, separuh manusia lah. Itu je lah yang aku rasa kalau paling gore pun. Okay. Paling ganas. Bukan dinosaur Kau tak nak ambil teori dinosaur. T-Rex. Aku kan tak nak ambil dinosaur tau. Tapi bila kau dah masuk, kalau benda kalau bayangkan dalam movie, bayangkan kalau kau tengok movie, kita tengok, lepas tu kau tengok, asal badan dia separuh kan. Tiba ending
Diorang tahu rupanya yang buat tu dinosaur. Kau rasa apa? Itulah saya cakap, kalau dia beritahu teori tu dia akan Jadi macam buang dia kerja. Orang kata fatak bodoh lah. Bodoh lah benda. Aku ingat apa benda lah dinosaur. Macam mudah sangat. Mudah sangat conclusion ni macam dah lah dinosaur. Tapi logik lah. Kalau kau cakap dinosaur tu memang logik sangat lah. Bagi T-Rex je. Tapi betul juga messenger kau cakap. Macam senang sangat benda tu dia buat conclusion. Lagi kata dia tak jelaskan sebelah macam mana kan. Dia tak cakap separuh tu sikit ke apa. So boleh jadi macam-macam dia punya hancur tu. Okay lah, kau tak lagi makin panjang kita kan sembang ni. Takkan habis. Kalau nak cerita pasal jenis macam tu, tengok National Geography lah. National Geography. Jadi oleh itu kita dah sampai ke penghujung podcast kita daripada kisah yang kita sampaikan, iaitu dari 2007 ke 2008 aku kerja atas satu kes pencuri tekan kanak-kanak yang betul-betul menyenyak hati. Apa yang aku jumpa dalam kes tu buat aku terus berhenti. Amat panjang tajuknya. Panjang. Memang dalam Reddit pun memang panjang tajuk dia. Ini aku dah cuba pendekkan lah ni. Kalau kita nak pendekkan ayat soalannya. Kes yang buat aku terus berhenti. Betul. Kes kehilangan kanak-kanak yang buat aku berhenti bersara. Dah. Betul. Macam tu je. Actually file ni pun memang aku buat macam tu. Tak kes pun dia boleh cakap je 2008 aku bersara. Tu je. Simple. Oh macam apa benda di bulan 8 Oi, pasal budak-budak mat. Title pening juga kan. Okay lah, kata panjang lagi. Kita sampai ke akhiran je. Terima kasih banyak kepada yang menonton, yang sudah menonton. Kita dekat sejam setengah agak ni. Sejam lebih. Cerita ni cerita paling panjang juga lah kita pernah cover. Nasib baik tak banyak dialog. Itulah, dia banyak monolog. Cerita ni banyak monolog. Okay, so kepada siapa yang menonton, terima kasih banyak. Sila tinggalkan komen, like and share. Berikan pendapat korang juga yang korang rasa apa cerita ni yang sepatutnya boleh diperbaiki apa ataupun teori korang tentang cerita ni. Apa teori. Itu dan tu. Apa pendapat juga korang terhadap cerita ni. Mungkin korang ada teori-teori korang sendiri, mungkin korang boleh utarakan. Mungkin betul. Kita boleh buat discussion jangan risau guys. Kita akan letak link kat bawah untuk korang baca secara detail juga. Betul. Dekat Reddit korang boleh baca balik yang original source dia dalam bahasa Inggeris, korang boleh share balik. Dan mungkin daripada translation bahasa Melayu mungkin tak sampai, tapi mungkin dalam bahasa Inggeris mungkin kita boleh dapat lagi clue ke apa kan. Pada siapa yang menonton, jangan segan silu untuk drop komen lah, bagi tahu teori korang. Jadi kita sampai ke penghujung podcast. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe podcast kami. So kita berjumpa lagi. Ada apa-apa sebelum kita belah? So far tak ada lah. Tunggu untuk next episode lah. Next episode lah Okay guys, terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam Anchorcast. Anchorcast adalah hasil idea asal oleh Syahril Hafiz dan 717 dan dirakam sepenuhnya di Studio Meerkats Production, Petaling Jaya. Penerbit eksekutif Titus Lee. Hos anda Chad Hafiz dan Ad Anas. Diterbitkan oleh Chad Hafiz, Ad Anas dan Syazwan Rahim. Sumber cerita diambil dari komuniti Reddit r/nosleep. Terjemahan dilakukan oleh Syahril Hafiz dan Khairul Anas. Panel skrip terdiri daripada Syahril Hafiz, Khairul Anas dan Syazwan Rahim. Reka grafik dan suntingan video oleh Chad Hafiz. Cover art oleh Chad Hafiz dan Ad Anas. Reka bentuk muzik dan skor muzik asal disempurnakan oleh Incomparable Codec dan 717. Pasukan produksi oleh Chad Hafiz, Azhari Cekwan, Titus Lee dan Ad Anas. Lakonan suara dibawakan oleh Chad Hafiz, Ad Anas, Syazwan Rahim serta pasukan B-Mirians. Jika anda mempunyai kisah-kisah seram atau thriller menarik yang ingin dikongsikan, sila email kepada kami di info717@gmail.com. Ikuti kami di media sosial, Instagram, TikTok dan Facebook. Bagi pihak Anchorcast, kami amat hargai jika anda dapat like, subscribe dan share podcast kami. Kami juga mengalukan sebarang ulasan, kritikan dan cadangan bagi penambahbaikan podcast kami. Jangan lupa untuk kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda yang juga meminati genre yang sama. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.